menentukan bilangan pilih atau bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, so bermaksudnya untuk bahagian sini, so apa yang kita susun itu ada benda yang sama. Okey, so sebelum punya dia tak ada benda yang sama. So kalau kita nak susunkan semua, okey, so n objek itu semua kita nak susun, so dia adalah n factorial lah. Okey, lepas itu kalau dia ada repeat, okey, A kali B kali C kali, dan kita bahagi dengan A factorial, B factorial, C factorial. So macam yang simbiosis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So N ialah 9. So S itu dia adalah 3. So kita ada 3S. So I itu saya ada 1, 2, 3. So 3I. So yang sama punya. So M tak ada sama, B tak ada sama, O tak ada sama. So untuk yang ini dia adalah 9 faktorial bahagi 3 faktorial darab dengan 3 faktorial. So ini ialah 9 faktorial bahagi 3 faktorial darab dengan 3 faktorial. So inilah dia punya jawapan. Okey. So 10080. Ya betul. So latihan kendiri akan dibincang dalam video yang seterusnya. Okey. Hmm. Kita ambil I dengan S saja kerana I dengan S dia ada berulang. Yang ada berulang punya baru kita bahagi. Yang tak ada berulang punya kita tak payah bahagi. Okey.